Allah, 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 Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dihormati dan dikasihi barisan ahli jawatan kuasa surau An-Nur, surah Al-Amin, masya-Allah. Dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi, sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya semenjak kita dilahirkan ke muka bumi ini, ternyata terlalu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Yang mana nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni terlalu banyak sehingga Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu semua berusaha untuk menghitung, untuk membilang berapa banyak nikmat yang telah kami berikan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mampu untuk membilangnya. Maka ulama kata lebih-lebih lagi kita lebih tidak mampu untuk membayar setiap satu daripada nikmat yang telah Allah pinjamkan kepada kita di muka bumi ini. Jadi hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, nikmat yang Allah bagi kepada hamba dia ada dua bentuk. Satu nikmat yang segera dan satu lagi nikmat akan datang. Nikmat yang segera ni adalah nikmat di dunia, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat perbandingan kepada kita semua di antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Nikmat dunia dengan kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah", tiadalah kenikmatan di dalam dunia ni jika dibandingkan dengan kenikmatan yang bakal kita kecapi dalam syurga nanti. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat dunia ni seumpama satu orang di kalangan kamu mencelupkan hujung jarinya ke dalam lautan yang luas. Maka Nabi SAW beritahu, angkatlah jari kamu, fal yanzur bima yarja'. Maka dia tengoklah banyak mana air yang melekat pada hujung jarinya. Maka itulah banyaknya kenikmatan dalam dunia. Sedangkan menanti kita di dalam syurga, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam surah As-Sajdah melalui firman-Nya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka sesungguhnya tidak ada sesiapa pun di kalangan makhluk yang bernyawa, di kalangan manusia dan jin yang mengetahui, ya, masya-Allah, apa bentuk nikmat yang sedang disembunyikan daripada pandangan mata mereka. Yang mana seandainya sedikit daripada nikmat tadi diselak, disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan sejuklah mata kita, tenanglah hati kita bila mana kita beribadah kepada Allah Ta'ala dalam dunia ni, bersusah payah berkorban kepada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bersengkang mata, berjaga malam, membaca Al-Quran, bermujahadah, bersusah payah mengamalkan agama, buat pengorbanan untuk agama. Kalau Allah Ta'ala buka sedikit saja daripada gambaran nikmat yang bakal menanti kita dalam syurga, nescaya kita yang beribadah dalam dunia ni akan merasa tenang, kerana Allah telah beritahu itu semua jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu semua adalah merupakan balasan terhadap amal soleh yang kamu kerjakan dalam kehidupan dunia, yang mana bagaimana Allah menggambarkan
kenikmatan yang bakal menanti kita semua di dalam syurga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kursi, a'adattu li'ibadiyas salihin, aku telah pun mempersiapkan untuk sekalian hamba aku yang soleh, yang taat kepada perintah aku, iaitu mala ainun ra'at, satu nikmat, satu tempat tinggal, satu wilayah, satu kediaman yang mana indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana mata daripada mata di dunia ni yang pernah menyaksikan betapa indahnya syurga yang sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaan yang Allah Taala berikan kepada umat akhir zaman di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang tak pernah Allah berikan kepada umat terdahulu sebelum kita, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuzayyana lahumul jannatu kulla yaumin, setiap hari Allah telah menghiasi syurga kita, semakin hari semakin cantik, semakin hari semakin indah, semakin lawa, semakin mewah, semakin megah, semakin banyak nikmat-nikmat di dalamnya, sehingga akhirnya syurga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kalau kami dah begini indah, tahun lepas dah begitu cantik, tahun ini bertambah lagi kecantikan kami, tetapi bilakah tiba waktunya engkau nak serahkan para calon-calon ahli syurga kepada kami, kerana kami dah tak sabar nak melayani mereka dengan layanan yang paling istimewa? Maka di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala telah menjawab, yushiku an yakun, masanya telah hampir tiba, akan aku serahkan ahli-ahli syurga kepada kamu, dan kamu akan layan mereka dengan layanan yang terbaik, layanan yang paling hebat, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tiap-tiap ahli syurga nanti di dalam syurga 80,000 malaikat akan menjadi khadam untuk berkhidmat kepada kita semua. Yang mana hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi berkesempatan menjenguk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam balik cerita dekat kita, Nabi bagi tahu sesungguhnya tanah di syurga diperbuat daripada kasturi, yang mana masya-Allah pasir-pasir di syurga adalah butiran-butiran mutiara yang Allah telah taburkan di seluruh permukaan syurga. Dan batu-batu kerikil dalam syurga, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah batu-batu yang merupakan permata lu'lu' dan marjan, intan, belian, Allah taburkan di seluruh permukaan syurga. Dan rumput-rumput di syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah daripada bunga-bunga za'faran. Dan di dalam syurga nanti banyak taman-taman syurga. Di dalam taman syurga itu tumbuhnya pokok-pokok bunga raihan yang begitu harum, yang begitu wangi. Di celah-celah taman syurga itulah mengalir 4 batang anak sungai yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sungai susu, sungai madu, sungai air biasa, sungai air arak, dan sungai tadi akan mengalir di bawah lantai rumah kita di dalam syurga nanti. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang bakal menanti kita, yang mana bidadari-bidadari yang menanti kita dalam syurga. Bagi orang laki-laki, bidadari mereka sedang menanti mereka. Kaum ibu di belakang, mereka akan jadi ketua bidadari dalam syurga. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna nisa'an min ahli jannati", kalau mana-mana bidadari daripada bidadari di dalam syurga menjengahkan wajah mereka ke dunia ni, lama taman fil ardi, akan mati semua manusia dalam dunia ni, kerana mereka begitu terpegun melihat betapa indahnya bidadari yang Allah telah persiapkan untuk kita semua. Jadi untuk kita membeli kediaman-kediaman, tempat tinggal, orang kata apartmen, banglo, istana-istana di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, itulah maka Allah SWT hantar kita seketika ke alam dunia, terutama di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Inilah bulan di mana masya-Allah Allah Subhanahu wa taala nak kita berebut-rebut, berlomba-lomba untuk kita memburu tempat-tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri pun sebut dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Wahai umat akhir zaman, Allah nak mudahkan kamu masuk syurga, aku tak nak susahkan kamu. Umat dulu nak masuk syurga susah, tetapi umat akhir zaman sedikit pengorbanan mereka buat, sikit susah payah mereka lakukan, masya-Allah mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah buka ke-8 pintu syurga di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak, dan Allah tutup ke semua pintu-pintu neraka, supaya ahli-ahli syurga ni, supaya orang beriman dalam dunia beribadah dengan penuh bersemangat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan berita gembira, tiap-tiap hari Allah merdekakan 1 juta nyawa daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala.
dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Allah tolong kita, Allah mudahkan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk umat akhir zaman, daripada waktu sahur sampai waktu berbuka puasa. Allah perintahkan semua ikan-ikan di laut untuk memohon keampunan untuk orang yang berpuasa. Dan di malam hari, Masya Allah, Nabi SAW beritahu, tiap-tiap malam Allah turun ke langit yang pertama, iaitu rahmat Allah begitu hampir dengan kita. Allah tanya kepada kita, hal min sa'ilin fa'atiyahu, adakah sesiapa di kalangan hamba aku yang nak minta apa-apa daripada aku pada malam ini, aku pasti akan berikan kepada dia. Hal min ta'ibin fa'atubu ilaih, adakah sesiapa di kalangan hamba aku malam ini tengah malam waktu sahur nak bertaubat kepada aku terima taubat dia. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu, adakah siapa-siapa nak minta ampun kepada aku malam ini, confirm aku akan ampunkan seluruh dosa-dosa mereka, walau sebanyak buih di lautan, maka aku nak ampunkan dosa mereka. Ini tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang malam dan di sepanjang siang bulan Ramadan al-Mubarak. Sebab itulah kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, diberitahu tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang paling dermawan, orang yang paling tak berkira dalam buat perkara kebaikan. Kita hari ni orang Melayu, kita ada satu pepatah, kita kata buat baik berpada-pada. Jadi sebab itu kita nak sembahyang tarawih banyak-banyak pun kita, orang kata ada berpada-pada. Nak sembahyang tahajud panjang-panjang pun kita berpada-pada, takut besok mengantuk di dalam waktu nak bekerja. Masya Allah, nak baca Quran pun kita fikir banyak. Tetapi hakikat sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah berkira-kira sepanjang untuk melakukan amal kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, Nabi akan menjadi paling dermawan bila tiba bulan Ramadan al-Mubarak. Apa saja yang ada dalam tangan Nabi, Nabi habiskan untuk disedekahkan. Nabi belanja orang bagi makan. Nabi bagi galakan kepada kita semua. Yang mana hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, kalau kita nak tengok tuan-tuan, apakah ciri-ciri puasa yang mabrur yang kita nak cek pada diri kita pada hari ini, maka saya telah membuat analisa. Ada 5 ciri-ciri puasa yang mabrur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tuan-tuan kalau kita solat, kita dapat tahu sembahyang kita diterima ataupun tidak. Sebagai salah satu daripada tanda kita nak kenal sembahyang kita diterima oleh Allah ataupun tidak, iaitu selepas sembahyang pasti ada perubahan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Janji Allah dalam Quran, siapa yang menunaikan solat, dia mesti hilang semangat nak buat dosa, tak minat nak buat maksiat. Sama juga dengan orang yang menunaikan haji, nak tahu haji mabrur ataupun tidak, selepas haji pasti ada perubahan, dia akan jadi lebih baik. Sama dengan kita nak tahu puasa kita mabrur ataupun tidak, maka tuan-tuan kita tengok habis puasa nanti ada tak perubahan dari segi amalan kita, dari segi akhlak kita, dari segi tutur bicara kita, dari segi budi pekerti kita, muamalat kita, muasyarat kita, akhlakiat kita. Kalau ada perubahan berarti puasa kita diterima oleh Allah. Nak tahu puasa kita diterima oleh Allah ataupun tidak, kita tengok ada ke tidak 5 perkara dalam solat, dalam puasa kita pada tahun ini. Yang pertama tuan-tuan rahmati Allah, amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang di dalamnya kita yakin, kita confirm pasti Allah Ta'ala akan terima amalan kita. Kita bukan buat dalam keadaan ragu-ragu. Kita 100% yakin sembahyang tarawih kita malam ini diterima oleh Allah. Kita yakin puasa kita hari ini diterima oleh Allah. Kalau kita yakin pasti Allah Ta'ala terima. Sebab itulah Nabi SAW pesan kat kita, ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu mesti doa kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu pasti diterima oleh Allah. Ini kita nak tahu sama ada puasa kita diterima ataupun tidak. Kita sendiri yakin puasa kita diterima. Kalau tak yakin tak dapat, ragu-ragu. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya senyap Allah Ta'ala akan terima amalan orang yang bertakwa kepada Allah. Hari ini tuan-tuan rahmati Allah, kita berpuasa. Ada ke tidak kita rasa puasa ini kita dalam keadaan kita rasa malu kepada Allah, kita rasa segan kepada Allah? Ada tidak rasa keagungan kepada Allah? Kita rasa bangga berlapar semata-mata kerana Allah? Kalau kita rasa bangga, bersemangat untuk solat tarawih semata-mata kerana Allah Ta'ala, pasti amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab beza antara Habil dengan Qabil, Qabil dia berkorban juga, tapi dia berkorban dalam keadaan muka masam, tak bersemangat.
dalam keadaan dia mendengus, dalam keadaan dia mengeluh. Tetapi Masya Allah adik dia Habil, mengapa korban dia diterima oleh Allah Ta'ala? Sebab dia berkorban dalam keadaan sukarela, bahkan nak bagi kambing biri-biri yang paling gemuk, yang paling baik untuk Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala beritahu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya senya Allah Ta'ala terima ibadah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Buat dalam keadaan sungguh-sungguh, bukan buat dalam keadaan terpaksa. Yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, ada 3 ciri-ciri haji yang mabrur, yang mana 3 perkara ini juga perlu ada dalam ibadah puasa kita. Yang pertama, kata Nabi SAW, man hajja falam yarfuth walam yafsuq. Barang siapa yang menunaikan haji, yang pertama, falam yarfuth, sepanjang dia menunaikan haji, tidak dia menggunakan lidah dia untuk bercakap benda sia-sia, benda lucah, benda yang mengarut, mengumpat orang, memfitnah orang, ataupun dia tidak menggunakan lidah dia untuk durhaka kepada Allah Ta'ala. Ini ciri-ciri haji yang mabrur, dan kita kiaskan kepada puasa yang diterima oleh Allah, puasa yang di dalamnya kita tak guna mulut kita untuk sembang benda yang sia-sia, sama ada di malam hari ataupun di siang hari. Takut nak bercakap. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, orang beriman, betul-betul wali-wali Allah, dia nak keluar sepatah perkataan pun dia takut nanti dihisap oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti, tuan-tuan. Dia fikir nak cakap benda yang elok saja dia akan bercakap, benda yang tak elok dia tak akan cakap. Ini tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, tuan-tuan, walam yafsuq, sepanjang kita menunaikan puasa, daripada malam pertama sampai malam terakhir, tidak ada satu dosa pun kita buat. Yang ni yang paling susah sekali. Nak tahu puasa kita ni mabrur ataupun tidak, sepanjang bulan Ramadan kita bebas dosa, tuan-tuan. Tak ada dosa kita buat. Masya Allah, kalau kita buat sekalipun, terbuat sekalipun, kita cepat-cepat bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Sebab Nabi kata, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, orang yang bertaubat daripada melakukan dosa, seolah-olahnya dia tak pernah melakukan dosa. Dan yang kelima, tuan-tuan, tanda satu orang yang mana ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tahu haji yang mabrur ataupun tidak, haji yang mabrur adalah haji yang di dalamnya kamu paling banyak bagi makan pada orang. Kita nak tengok pada tahun ini sama ada puasa kita diterima oleh Allah Taala ataupun tidak. Sepanjang tiap-tiap malam kita nak berbuka puasa, ada terlintas dalam fikiran kita bayangan orang-orang miskin yang hari ni agak-agak saya target siapa yang saya nak bagi makan. Pelajar tahfiz ke, anak yatim ke. Sebab Nabi SAW ni orang paling banyak bagi makan kepada orang fakir miskin, terutama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bahkan kadang-kala Nabi terlupa sendiri untuk bagi makan dia. Pernah satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, dapat duit 80,000 dinar. Ulama kira-kira 80,000 dinar dekat berapa bilion tak tahu. Dia dah jadi billionaire. Kalau isteri kita dapat duit banyak tu, dia kata, abang simpan sikit, taruh dalam bank untuk persiapan masa depan, takut sakit, takut apa, nak masuk hospital. Kadang-kadang kita fikir pula nak beli kenderaan, satu kereta kecil, satu kereta sedan, satu kereta pula untuk family car. Kita fikir macam-macam untuk supaya persiapan masa depan. Takut sedekah juga, tapi tak adalah sampai habis. Tetapi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari dia berpuasa, dia dapat 80,000 dinar. Dia sebelum maghrib, dia kata dekat hamba dia kena habiskan duit ni. Masya Allah. Hamba dia pun bersedekah. Lagi 5 minit nak masuk waktu maghrib, dia pun menggelabah datang jumpa Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Ummul Mukminin, saya minta maaf banyak-banyak. Walaupun hari ni kita dapat 80,000 dinar, tapi saya terlupa tadi, saya telah sedekahkan semua duit tadi, sehingga tak tinggal walau 1 dirham untuk kita beli juadah berbuka puasa. Nak cerita dekat kita bahawa inilah keadaan isteri Nabi. Mereka bukan miskin kerana mereka tak berusaha. Banyak sumbangan-sumbangan datang kepada mereka, tetapi Masya Allah, tuan-tuan rahmati Allah, mereka mengerjakan ibadah sungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, Nabi akan jadi lebih dermawan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak.
Tetapi bila tiba 10 hari yang terakhir, Nabi SAW akan kejutkan isteri dia, anak dia, yang besar yang kecil, semua pakak-pakak bangun tahajud. Inilah keadaan yang berlaku dalam hidup Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini Masya Allah Ramadan dah masuk ke hari yang ke-12. Sebenarnya jangan kita rasa masih awal. Sebenarnya perjalanan Ramadan terlalu laju tuan-tuan. Inilah masa kita nak buru peluang sungguh-sungguh. Ulama kata ibadah fardu ni adalah modal kita yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kita buat, kita standard sama saja tuan-tuan. Tetapi yang membezakan kita antara satu sama lain adalah amalan sunat. Amalan sunat inilah bonus. Amalan sunat inilah keuntungan-keuntungan dalam bisnes. Dan ulama kata dosa itulah kerugian dalam bisnes. Jadi banyak mana kita tinggalkan dosa, banyak itulah untung kita dalam bisnes. Dan banyak mana kita buat amalan sunat, itulah orang kata ketinggian kita di hari kiamat nanti. Nabi SAW beritahu perbezaan antara darjat ahli syurga dengan ahli syurga. Satu orang yang lebih satu amalan daripada kita, ketinggian darjat dia 500 tahun perjalanan. Jarak di antara langit dengan bumi. Kita tengok kawan kita sama-sama classmate dengan kita belajar, tetapi dia lebih satu subhanallah daripada kita. Nanti di hari kiamat kita tengok dia punya mahligai dia, istana dia, syurga dia, macam kita tengok bintang di malam hari, sayup jauh begitu sekali daripada syurga kita. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW beritahu nanti ahli syurga bila masuk syurga pun dia akan menyesal. Sebab apa? Banyak sangat masa yang berlalu tak diisi dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam bulan Ramadan, Nabi anjurkan kepada kita 2 zikir paling banyak kita kena sebut supaya kita dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, banyakkanlah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, Nabi suruh kita banyakkan istighfar, taubat kepada Allah. Memanglah binatang, ikan-ikan tolong istighfar untuk kita, tapi kita yang bersalah ni pun kena juga berasa bersalah, kena juga minta ampun pada Allah. Kalau tidak, ikan-ikan cakap, alamak, Masya Allah manusia ni, kita berat-berat istighfar untuk dia daripada pagi sampai petang, dia rasa tak ada apa-apa, rasa tak bersalah. Nanti dia orang marah dengan kita tuan-tuan. Kita yang buat dosa dia pun kena istighfar, taubat pada Allah. Dan Allah telah sebut dalam Quran, waktu paling baik untuk istighfar adalah waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi kerana itu insyaAllah sama-sama kita berazam dan sama-sama kita berdoa insyaAllah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terindah, Ramadan yang terbaik, Ramadan yang paling sempurna. Kalaulah seandainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita semua tuan-tuan, kita patut bertuah, kita rasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Baru ni sebelum Ramadan datang, berapa banyak orang meninggal dunia tuan-tuan. Ada meninggal dunia, macam-macam keadaan meninggal dunia. Tetapi hari tahun ini Allah beri lagi peluang sekali lagi kepada kita sebagai orang beriman. Nabi SAW beritahu, la yashba'al mu'min minal khair. Orang beriman tak pernah kenyang buat baik, buat baik hatta yakuna muntahul jannah, sehingga kaki dia menjejakkan kaki ke dia melangkah masuk ke pintu syurga Allah Ta'ala. Waktu itu baru kita berhenti buat baik insyaAllah. Mudah-mudahan Allah telah terima kita solat tarawih kita malam ini, duduk kita dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Sama-sama kita azam insyaAllah malam ni kita akan bangun solat tahajud, qiyamul lail, berdiri depan Allah Ta'ala. Hari ni kita cari macam-macam produk untuk kesihatan kita. Berjoging tadi waktu kami nak datang sini, tengok dekat taman sana, dekat Taman Tasik Perdana ke apa, Masya Allah ada juga orang jogging bulan puasa. Sebenarnya tuan-tuan, Islam dah bagi kita produk kesihatan. Solat tahajud malam hari itu pasti sihat, Masya Allah. Kita puasa ni pun produk kesihatan, baca Quran pun produk kesihatan. Sepatutnya kalau kita amalkan agama dengan sempurna, kita tak akan jadi orang sakit. Sebab Islam ni memberi kepada kita semua amalan-amalan yang menyebabkan kita akan sihat, kita akan muda, kita akan ceria untuk selama-lamanya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala terima kita semua insya-Allah. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.